Aku kerja tayang filem di Pawagam lama tepi Sungai Kedah Alor Setar. Pawagam tu tutup tahun 85. Tapi setiap malam pukul 12, projektor di bilik atas berputar sendiri. Sudah. Kerusi baris baling belakang berbunyi. Macam ada orang duduk tengok wayang. Malam tu aku naik pi tengok. Tak perlu. Kalau pukul 12 malam, projektor terbuka sendiri, lepas tu tiba-tiba dengar ada orang duduk tengah tengok wayang. Tak perlu cek. Itu bukan manusia. Lepas tayangan malam tu, aku matikan lampu dewan. Biasanya aku terus balik. Tapi malam tu hujan lebat, aku tunggu kat bilik projektor bawah tangga. Pukul 12 malam, aku dengar bunyi pelik. Dari bilik atas, bunyi macam roda besi berpusing. Pelan, macam projektor tengah malam. Tapi projektor tu dah aku matikan. Aku fikir mesti bunyi pipe. Tapi bunyi pipe tak macam tu. Bunyi tu macam orang pusing pemutar filem. Berhenti jap. Lepas tu, pusing balik. Okay. Esok pagi aku buka dewan, semua kerusi kemas. Kecuali satu. Kerusi baris paling belakang. Tepi tingkap. Kerusi tu terbuka macam orang baru je bangun. Aku tutup balik. Petang tu Tauke tanya aku, malam tadi ada orang main dalam dewan ke? Aku cakap tak ada. Tauke senyum. Dia cakap, malam-malam jangan duduk dalam dewan sorang-sorang. Sudah. Aku tanya awak. Tauke tak sahut. Dia pandang tingkap atas. Lepas tu turun. Kalau Tauke tu dah cakap macam tu, dia dah bagi warning macam tu, faham-faham je lah ya. Tolonglah dengar cakap dia. Malam ketiga aku bawa lampu suluh. Pukul 12 kurang, aku dah duduk dekat tangga menuju bilik atas. Bunyi projektor tu mai tepat pukul 12. Maknanya tepat-tepat pukul 12 malam bunyi projektor tu buka. Aku panjat tangga, pintu bilik projektor tertutup. Tapi dari bawah pintu ada cahaya. Lampu projektor menyala. Aku tolak pintu. Bilik tu kosong. Projektor berputar. Filem tengah main tapi tak ada siapa pegang. Aku pandang skrin. Kat skrin, filem hitam putih. Gambar dewan Pawagam, dewan tu penuh orang. Tapi orang tu semua beku. Tak ada seorang bergerak. Astaghfirullahaladzim. Seramnya. Aku turun balik ke dewan. Lah ni aku faham sikit. Filem yang tengah main tu, rakaman dewan Pawagam ini. Zaman dulu, orang dalam filem tu pakai baju kemas, rambut sisir rapi. Aku tengok kerusi baris belakang dalam filem tu kosong.